Pengurusan aset air berhad melabur 13 bilion ringgit untuk 5 tahun untuk melaksanakan loji rawatan air Langat 2, loji rawatan air Macang, Sungai Karangan dan Sidam Kiri, Kedah. Non-revenue water kebangsaan diteruskan dengan kos 3 bilion ringgit. Menggantikan paip usang sepanjang lebih 820 km di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan Selangor. 5G, kerajaan komited memastikan